Assalamualaikum, mana cap pagi ni. Assalamualaikum semua dan selamat kembali dekat channel saya Ide. Okay, alhamdulillah aku lagi kita dekat channel aku ni. Alright game, macam mana boleh tengok tajuk aku ni, yang mana aku nak review lagi sebiji Porsche daripada Matchbox lah. Yang ni Porsche Macan tahun 2022. Aku pun minat Porsche kan, so memang akan banyak video Porsche sebab aku minat atau Porsche. Okay, so yang ni kalau oren, jom aku review dekat apa Porsche Macan tahun 2022 daripada Matchbox ni. Okay geng, so ni Porsche daripada Matchbox lah. Yang ni Porsche Macan tahun 2022. Tapi sebelum aku nak review tu, aku nak beritahu dulu dekat hampa, untuk Porsche Macan 2022 ni dia ada banyak variant colour tau. Tapi aku pilih warna oren ni sebab dia, kenapa tengok daripada aku punya video-video motor sebelum ni, aku memang minat konsep colour oren, sport rim warna oren kan. Termasuklah dengan kereta-kereta Hot Wheels ataupun Matchbox yang aku collect sekarang ni pun mostly banyak warna oren. Okay, contoh dia aku akan tunjuk kat sini. Untuk yang aku pernah review sebelum ni, yang ni aku pernah tunjuk sebelum ni kan, aku beli yang ni, Porsche 911 Carrera RS 2.7. Untuk Carrera yang 2.7 ni pun dia ada banyak colour, merah, kuning, putih kan. Tapi aku akan pilih warna oren juga sebab aku minat colour oren. Termasuklah dengan Matchbox yang ni lah, yang ni Hot Wheels kan, yang ni Matchbox warna oren aku pilih lah. Okay, so dia ada banyak colour, apa nak colour apa pulang dekat hampa punya minat lah. So jom tunjuk dekat hampa. First kali macam aku beritahu, aku akan tengok dia punya blister dulu. Blister dia cantik, nampak dia akan ikut shade kereta. Compare dengan Hot Wheels kan, aku tak faham lah Hot Wheels kenapa mainline dia bagi macam ni, dia tak ikut shade. Hot Wheels ada dia ikut shade, tapi hampa kena beli yang premium lah. Itu yang tak best sangat tau. Yang ni mainline harga RM10 tapi dah dapat shade. Sport rim dia apa tengok tu, gempak gila. Detail cantik, soft corner cantik, tak ada masalah buat. True dia. Okay, so detail kereta, lampu depan ada, bumper ada detail, lampu signal bawah tu, grill ada detail, belakang lampu semua detail. Kalau oren dia cantik. So base dia base plastik. Tu nampak Porsche Macan Thailand. Okay, siap ada sunroof ni ataupun yang ni panggil apa, moonroof. Detail nampak dalam. Dia punya grafik pun lawa. Tu dah bodoh Porsche Macan. Belakang kad dia premium. Nampak pegang tu rasa premium lah yang ni compare dengan Hot Wheels. Okay, so siapa nak beli 2022 Porsche Macan ni, aku letak link Shopee kat bawah ni, apa boleh dapat kat situ lah. Ada banyak colour, apa boleh pilih apa nak colour apa. Macam aku memang confirm oren lah, aku akan pilih untuk variant colour dia. Okay, so kalau ada benda nak tanya boleh komen kat bawah. Assalamualaikum.